kena kemas. I pun remove lah segala mak nenek yang ada dekat dinding tu, termasuklah tempat sangkut baju ni. Siap kena pakai tangga tau sebab kita ni pendek. Gara-gara tersalah tekan pedal minyak, sebuah pikap yang dipandu seorang pemuda meluncur naik pembahagi jalan dan memasuki laluan bertentangan di kilometer 112.3 Jalan Johor Bahru Seremban di Pekan Yompeng, Batu Pahat, Johor pada Khamis lalu. Dalam kejadian sekitar jam 11.50 malam itu, video kejadian tular menunjukkan pikap terbabit hampir melanggar sebuah gerai menjual burger selepas pedal minyak dikatakan tersangkut pada alas kaki. Pikap itu kemudiannya merempuh sebuah kereta yang berhenti di sebelah jalan namun tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, siasatan awal mendapati pemandu lelaki berusia 21 tahun itu dari arah Labis Segamat menghala ke Pekan Yompeng. Sebaik tiba di lokasi, pemandunya dipercayai tertekan pedal minyak sehingga tersangkut pada pelapik alas kaki. Ini menyebabkan pemandunya panik hingga hilang kawalan. Kenderaan itu kemudiannya meluru ke sebelah kiri dan naik ke pembahagi jalan serta memasuki laluan bertentangan. Pihak polis telah mengeluarkan saman terhadap pemandu pikap terbabit mengikut Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 kerana gagal mengawal kenderaan semasa memandu.